Assalamualaikum dan kembali lagi bersama KMG Studio Malaysia. Okay, hari ni kita berada dekat Singapura, dekat Suntec Convention Center. Okay, so kita hadir untuk event The Model Car Show Singapura. Hari tu kita dah ada dah TMCS Malaysia. Ini kali adalah TMCS Singapura. Okay, so hari ni 12 hari bulan. Hari ni tengah set up. Okay, so vendor-vendor semua tengah busy, diorang tengah set up untuk esok ni event. Alright, so korang tengok lah, diorang memang busy lah. Okay, diorang memang busy, stok pun banyak tu, nampak banyak barang-barang baik guys. Okay, so korang masuk je. Hall dia tak besar guys, hall dia satu hall ni je. Okay, memang tak besar. So korang akan masuk ikut pintu, korang akan nampak booth GCD. Booth GCD ni aku nampak banyak barang-barang baik ni. Ni lori-lori baru ni, Mercedes ni, menarik ni, yang hitam ni nice. Okay, so diorang pun tengah unpack lagi. Okay, banyaklah barang yang diorang nak jual besok. And lori Liberty Walk ni sumpah lawa. Ni guys, lori Liberty Walk memang cantik. Okay, alright, so masuk-masuk korang akan nampak ni lah kereta AE86. Memang nice. Yang ni ada GCD kat, ada keluar model kereta ni. So nanti kita tengok lah bila diorang dah siap display. And then ni ada brand Tiny. Yang ni diorang jual Mini Cooper dan sebagainya. Memang nice. And besok diorang ada jual kereta tu guys, Porsche 911 GT3. Lawa tu guys, dia jual bundle tau. Okay, warna hijau yang pekat tu dengan yang kuning tu, dia jual bundle. And yang ni lawa guys, yang ni event Hong Kong. Tak tahu besok dia ada jual tak event Hong Kong tu. Nanti kita tengok lah. Sekejap lagi kita try tanya sama ada besok dia jual tak. Kalau dia jual memang aku nak beli lah. Okay, event ni dia selain daripada 911 GT3, dia orang ada keluar ni guys, ada Cayenne gak. Okay, dia ada Cayenne GT Wesak. And then ada Mini Cooper TMCS nya. And juga diorang jual ni bus. Okay, Singapura punya bus. Korang tengok, lawa guys, Mini Cooper Mr. Bean. So diorang baru sikit-sikit lah set up. Okay, banyak lagi barang diorang nak unboxing. Yang ni dia jual, dia tengok lawa dia punya mousepad ni. Menarik ni mousepad ni. Diorang jual mousepad. No, ada TMCS ni tu. Nice. Dan ni ada jual keychain. And then sini kita ada brand Pico. Ramai yang tanya brand Pico. So besok yang tu Pico tu S13. Okay, besok tu yang akan dijual. And adalah ini barang-barang lain juga diorang akan jual. Daripada brand Apollo, dia ada 118, 143. Baik kan, lawa. And special untuk base event TMCS je, okay, ada jual diorama. Memang lawa. Tapi ni aku rasa agak bahaya untuk aku bawa dalam luggage. Okay, so special untuk TMCS Singapura. Banyak barang Pico. And then ni ada play seat. Kalau kau nak buat beli racing rig, nak main game racing boleh lah. Diorang jual Logitech ada. And harga pun nampak diorang bagi diskaun ni. Daripada 1,600 jadi 1,200, 15% off, 24% off. Menarik ni guys. Korang tengok lah dia punya setup ni, Logitech ni. Okay, kenapa banyak F1? Sebab awal bulan 10 nanti akan ada F1 Singapura tau guys. Okay, so tadi aku lalu dekat jalan yang akan jadi race track untuk F1. So sebab tu diorang tengah hype dengan F1 ni. So ni boleh try lah nak main racing rig. Nak test korang punya power tak power kan. Ini dia siap ada bagi korang effect suspension guys. Nampak dia ada sistem hidrolik tu. Menarik. Harga pun menarik lah. And then sini ada drift punya area.
So diorang pun nampak diorang tengah set up drift line, all that semua. So diorang akan prepare lah. Sekarang pun dah 8 lebih. Diorang ada masa sampai pukul 10 tu habiskan set up. Tapi nampak gaya macam banyak lagi kerja yang kena buat ni. Okay. And then ni ada brand Kyosho. Banyak lah, 143 ada. Okay, banyak initial D punya barang. Ni ada kereta race RC pun ada. And untuk besok dia orang, aku tak salah aku, Kyosho tak ada event eksklusif, tapi dia ada jual lah barang-barang daripada yang dia orang release. So yang ni ada R35 ni, lawa ni. Yang ni tak salah aku korang boleh pakai sekali dengan Mon LED base tu. Menarik tu. So tu ada 143 kat. Cantik guys. Aku tak pasti 143 dia boleh buka dia punya bonnet ke apa tak. Aku rasa tak. Tapi okey lah. Dia 116 Singapore dollar. Okay, korang nilai lah murah ke mahal kan. And then ni bahagian vendor-vendor. Okay, vendor-vendor yang datang tu jual juga item-item dia orang. Ini kereta Lexus. Sekarang memang tengah trend tu conteng dekat kereta. Ini dipanggil seni guys. So ni dia punya main stage. Ni guys. Dia orang set F1 track. So dia orang tengah testing lagi. Menarik ni guys kalau ada dalam rumah. Tapi besar guys. Okay, memang besar gila. So sebelah main stage kita ada model car display, iaitu kereta yang Inno akan keluar event release, iaitu Mazda RX-7. Okay, and juga Nissan GT-R 35 Top Secret. So ni Mazda RX-7, and then sana tu yang R35 Top Secret. So nampak dia orang tengah set up lah untuk display tu. Lawa guys. So yang ni dia ada chase tau guys. Okay, Inno ni dia ada chase. Dia jual sekali dengan acrylic rasanya. Okay, so dia ada acrylic tu. Lawa guys. So kalau korang fan RX-7, boleh lah beli model Inno tu. Okay, tapi aku rasa besok memang high chance yang Inno akan jual bundle. Okay, dia akan jual RX-7 dan juga R35 sekali. So korang tak boleh beli asing lah, confirmnya. So fans Top Secret boleh lah beli. Jarang nampak Top Secret warna kuning kan. Lawa guys, cantik lah. So macam biasa diorang ada display lah casting yang previous. Okay, yang akan datang ni Pop Waste. Alright. S2000. Lawa guys. Okay, yang ni ni dia suruh kita teka kereta. Aku tengok daripada jauh aku dah tahu dah kereta Porsche. Cuma tak tahu model apa. Tapi aku rasa-rasa, korang rasa-rasa model Porsche apa ni guys? Aku tahu memang Porsche, tapi aku tak tahu model apa. Okay, maybe korang boleh teka. Okay, so mungkin siapa yang teka betul tu boleh menang apa tu, guess the car, guess the mileage. So korang kena teka model kereta dan korang kena teka mileage yang ada kat kereta ni, and korang boleh menang tiket ke Bali. Teka model kereta tu mungkin tak susah, tapi nak teka mileage kereta ni itu memang ikut luck. And then yang ni ada brand Makeup Tokyo. Okay, ini first time aku dengar brand ni. Yang ni initial model. So ni scale 143 dan juga 118. Lawa guys, R34. Smart. And then ni scale 118. Tapi ni bukan initial model. Ini brand Eidolon. You got. Itulah brand dia. Aku first time dengar brand ni, tapi nampak cantik.
aku tergoda dengan ni guys. Line up 400R dia. Smart guys. Sumpah lawa. Nak beli kereta one to one mungkin tak mampu kan. Boleh beli 118 pun jadilah kan. Tapi yang ni aku tak pasti dia boleh buka dia punya bonnet apa semua, tak pasti. Tapi nampak gaya macam boleh buka tu. Okay, boleh buka lah depan belakang tu. So yang ni kita ada last booth, booth Mini GT. So dia orang dah habis setup. So tengoklah apa yang dia nak release besok. So semua tengah busy. Actually panas tau dalam. Okay, dia orang tak buka aircon. So korang stay tune. Okay, ini video pre-event. Yang mana yang join aku punya group WhatsApp, korang boleh stay tune lah dengan segala update yang ada. Okay, see you. Jumpa korang besok. Alright, bye. Okay guys, welcome back bersama dengan KMG Studio Malaysia. Okay, hari ni hari Sabtu, jam baru 8.35. Okay, so kita berada dalam hall awal ni. Okay, vendor pun masih tak, kalau tengok sini masih tak siap, orang kata pasang lagi barang. Okay, display dan DCD ni pun dia orang tak fully display lagi. Tak adalah tak fully display, barang yang display dia orang dah siap dah, cuma untuk barang niaga mungkin kejap lagi lah. Okay, yang ni daripada Dengan Hobby dan juga Tiny, dia orang dah prepare. So nampak tu banyak tu barang guys. Okay, ini ada jual aksesori public transport. Memang lawa guys, aku memang nak beli yang tu. Okay, aku nak beli yang tu, aku nak pasang kat kereta aku. Okay, so banyak lah barang-barang dia menarik tu. Okay, dan yang ni Pico punya booth. Okay, Pico punya booth ni yang semalam playset ni. Kalau ada budget, ingin tak nak ada satu F1 rig ni kan. Korang tengok tu, memang betul-betul feeling bawa kereta F1 guys. Yang ni semalam diorang testing, mungkin diorang punya release kot untuk event ni. Yang ni adalah racing rig, tapi yang ni dia ada apa tu, macam suspensionnya, so korang ada lebih immerse kata pengalaman lah bila main game racing ni. And then ni kita ada juga korang boleh battle. Alright, tengok tu, bukan barang biasa guys. Okay, ni memang padu. And then ni semalam yang diorang set up brief pun dah settle. So vendor pun masih lagi tengah susun barang. Tengok tu, banyak barang guys. Okay, sebab awal lagi, event start pukul 10. Public akan masuk 10.30 macam tu, tak salah aku. Okay, public akan masuk 10.30. Fast lane akan masuk pukul 10. So tengoklah, semua masih tapi Alhamdulillah hari ni aircon dia dah buka dah, siap-siap. So taklah macam semalam agak panas guys. Ini pun banyak agak barang release event. Ada, tak salah aku, ada 3 kereta. Satu Silvia, okay, yang Silvia tu ada chase, and then ada R24. So banyak lah gambar tu, ada 3 dia kan. So Silvia tu ada chase lah. Chase dia yang color rim tu. So tu je lah dia punya perbezaan untuk chase tu. Yang ni pun barang baik kat ni. Yang ni brand HH Kuning. Yang ni comel guys. Diorang ada event limited Toyota Clown taxi. Dia boleh buka pintu tu. Dia boleh buka pintu, and benda ni limited edition. Ada 50 pieces je. Tak pasti dia ada display, macam tak ada. Okay, tapi ni adalah front model display 143, 164. Oh, ada tu. Ada
isi tu. Menarik oh, boleh buka pintu semua. So boleh nampak detail dalam, cantik-cantik. Yang ni set Lamborghini pun nampak dia bagi sekali accessories tu. Padu guys. Okay, so ni brand HH. And then ni kita ada motor helix. Jarang lah motor helix tak join. Okay, ni Honda kau ni ada lawa guys. Asyik main scale 164 kan. Kita main lah scale 118 lah kan. Smart. Okay, motor elite pun seriously makin gempak lah guys. Okay, seriously kalau orang tanya aku memang makin gempak. And di depan booth dia ni, ni brand IG model dan juga brand yang semalam aku first time kat sebenarnya dengan brand ni. Okay, tapi lawa agak lah. Okay, dia punya interior menarik. So ni memang banyak 118 punya scale. And then adalah 143 punya scale. Banyak supercar guys. Okay. Oh, naik. Tapi tu nampak kan? Oi, banyak guys. IG model AWB pun ada tu. Tu ada AWB tu. Berderet guys AWB. Okay, korang pilih je korang nak AWB yang mana. Semua ada. Okay, banyak lah korang boleh datang lah. Okay, kita beli tiket percuma je guys, free admission. Cumanya siapa yang beli fast lane dapat lah masuk awal. And then ni Mini GT. Banyak oh, dia orang ada jual Hot Wheels kat tu. So semua tengah betul-betul busy lah, prepare. And then Popways dia orang dah okay, dia orang dah set up dah dia orang punya booth. Barang pun dia dah masuk dalam tu, nampak tu stok tu. Tapi aku memang yakin yang Hino akan jual bundle lah. Okay, yang set R35 dengan juga Mazda RX-7 tu dia akan jual set bundle. Okay, jarang lah Hino akan jual asing. Tapi lagi aku rasa aku boleh jamin yang booth Hino yang paling panjang queue, sebab booth Hino yang brand paling besar lah kat sini. Okay, and kemungkinan besar orang nak kejar Chase RX-7 tu. Bukan selalu kan dapat tengok top secret warna kuning. So ni owner Singapore lah. Okay, Singaporean owner. Alright, lawa guys. And sini macam biasalah, dia orang akan display. Tu nampak tu. Okay, dia orang display dia punya kereta. Ini lawa. Backside ni lawa backside. Ada bunyinya customer yang tak ada livery. So dia akan pakai yang ni untuk yang dia akan release lah. Okay, ada BB top secret. Hino tak ada keluar putih lagi. Oh, ini yang akan keluar ni. So stay tune guys. Okay, aku rasa ni yang general punya. Okay, yang general release akan datang, mesti ada top secret putih ni. Oh, kereta EV China. Super lawa guys. Top secret. Yang ni general kat ni. General release. Tak salah aku. Dan kita ada EV86.
Ui, lawa guys. Top secret ni guys. 3-2 guys. Ini kalau keluar ni memang aku akan beli ya. Okay, sini kita ada port waste. Okay, tak pasti tu harga jual ke harga apa, tapi dia satu box tu ada 2. Okay, menarik tu. Then kita ada lawa guys. Tak boleh lah, kita Porsche ni lemah sikit guys. Okay, tengok lah. Smart guys. Kita tengok ya, ni casting. Okay, so maksudnya ada ruby, dia boleh buka bonnet belakang, dia nampak engine. Okay, menarik tu guys. Seriously menarik. Upcoming yang ada ruby, boleh lah beli. Okay, prepare. Aku rasa yang ni pun kalau tengok dia punya belakang tu boleh buka tu. Okay, so fans Porsche bersedia lah. Okay, prepare lah korang punya duit. Lawa guys. Smart. Ni atas ni ada Honda ni pun semua boleh buka ni. Dia punya depan ni engine boleh buka tak salah aku. Okay, so aku rasa aku seorang je media yang baru sampai ni. Awal betul guys. Seriously awal betul aku sampai. Ni dia guys, Mazda RX-7. So yang ni Ino ada keluar chase. Okay, chase dia colour hitam. Lawa lah juga dia punya colour chase tu. Okay, yang R35 tak ada chase. So aku rasa lah memang dia orang Ino akan jual bundle. Okay, dia akan jual bundle, dia takkan jual single car lah. Okay, dan harga pun sebenarnya kalau korang tengok pun korang boleh agak lah. Previously retail Ino pun kalau bundle 2 kereta pun lebih kurang dalam 200 plus macam tu. So harga insyaAllah tak lari pun sebenarnya. Dah berapa kali event dah kan, so dah boleh at least boleh agak lah. Okay, so sana pun dia ada stage dengan setting MC apa semua, ada testing system. So itu je guys untuk pagi ni. Sekejap lagi kita tunggu event start. Ni ada Burago ni ada jual Dewama kit. Korang boleh stay tune. Menarik lah. Ini kalau korang minat F1 boleh lah pergi beli Dewama. Dia nampak 143 punya scale. Dia datang sekali dengan racing team tu. Okay, so kita ada yang tu Petronas ni team. Okay, McLaren dengan Ferrari. So alright, so stay tuned guys. Okay guys, Assalamualaikum dan apa khabar? Kembali lagi bersama KMG Studio Malaysia. Okay, so hari ni kita berada dekat Suntec Convention Center, day 1 of the Model Car Show Singapore Expo 2025. Ini first event TMCS kat Singapore. Hari tu kita dah ada TMCS kat Malaysia. So aku nak share dengan korang lah apa yang berlaku. And actually hari ni bukan event TMCS je, ada satu lagi event dekat sebelah, day 1 sebelah je, iaitu event macam cosplay punya event lah guys. Okay, tapi aku tengok lagi ramai yang datang untuk event cosplay berbanding yang datang untuk event TMCS. Korang tengok ni, diorang buat tu panjang gila. So ramai lah pakai cosplay. So sekejap lah aku try masuk lah. Kita tengok apa yang ada dalam event cosplay tu. So yang ni orang tengah queue. Orang tengah queue, semua nak masuk kat dalam hall. So korang masuk aje, korang akan nampak ni TMCS, dan juga korang akan nampak AE86 RWB guys. So owner dia pun ada. Tapi kita tak tahu pukul berapa dia akan datang.
So boleh lah ambil signature. Cuma aku tak pasti owner yang mana aku tak pasti. Tapi ada lah owner dia. Okay, ada signing session. So awal guys. So $19 je. Okay, so ni brand JCD. So dia orang dah ada banyak lah. And then yang ni pun dia ada display lori-lori ni. Tapi yang ni tak dijual lah. Okay, dia orang just display je. Dia orang just jual kereta tu dengan baju. And then kita try tengok ni. Ada Liberty Walk. Macam biasa lah, orang memang banyak Liberty Walk ni lori. Oh, lawa guys baju ni. E86. Sedap tak dia punya material kain dia. Nak sikit depan ni. Okay, lawa. And then dia ada display. Ada banyak lah. Okay, ada Mini, ada Toyota, ada Lexus, ada Toyota. Okay, Jeep semua ada. Tapi ni style. Okay, sini pun ada. Oh, lawa guys. Apa ni, snowmobile. Okay, style dia nampak dia ada kesan salji. Lawa guys. Okay, and then adalah few lagi. Okay, ada Velfire apa semua ada. Dan ni ada lagi AE86 Rough World, pelbagai colour. So yang hari ni diorang release yang warna putih. And yang ni booth Trendy Hobby dan juga Tiny. So hari ni diorang ada keluar event item, iaitu kereta ni Porsche 911 GT3. Tapi dah habis, dah atas dah hilang. Even yang display pun diorang jual. Yang display set pun sold out. Okay, so selain pada yang tu, dia ada yang ni limited edition Porsche Cayenne Turbo GT Wesak ni. Okay, yang ni limited edition 500 pieces je. Tapi yang lain lawa guys. Okay, Spider ni pun lawa. And then yang ni pun kita ada Hong Kong event itu, yang previous ni. Lawa. Dia macam pop race lah. So TH ni lebih kurang macam pop race lah. Yang ni pun dia boleh buka depan belakang. Lebih kurang macam pop race CLK, apa, Mercedes CLK tu. And then dia ada juga event eksklusif tu, ada bus Singapore. And juga ada Mini Cooper. Tapi tengok gaya macam display pun dah tak ada. So mungkin dah sold out. So inilah few item yang diorang ada. And ya, betul, yang Mini Cooper event tak banyak. Mini Cooper event tu dia ada, tak salah aku, berapa puluh pieces je. So sold out. Cayenne tu ada lagi. Tapi Porsche 911 tu dia satu set, dia ada 2 kereta, sold out. Okay, so dia ada, ni je lah tinggal lagi item. Yang ni Singapore Transport Merchandise. Yang ni menarik guys, ni sumpah lawa. Aku suka gila tu. Tempat pemegang apa tu, public transport tu. Lawa kan. And then kita ada Pico. Kita ada brand Pico. Korang tengok, banyak guys barang-barang. Ni scale 1443. Tapi tak salah aku ni macam resin ni. Sama ada ni resin lah, tapi lawa guys. Okay, tu ni set Pagani. Ada 3 Pagani, 680 Singapore dollar. And then dia ada 118. Lawa ni 118 dia. And then ni event yang eksklusif hari ni, Pico Silvia S13. So kereta tu kau boleh cabut dia punya tayar, kau boleh cabut dia punya engine dengan exhaust pipe bawah, downpipe semua kau boleh cabut. So nice lah, boleh buat custom. Okay. Oh, dia ada jual FL5 full. Dari sini kau boleh test kau punya luck, dapat free Red Bull.
Yang ni booth jual racing whip. So kalau korang minat main game racing, boleh lah beli. And diorang ada bagi promotion ke. Cuma aku tak tahu sama ada harga kat Malaysia dengan kat Singapura akan berbeza ataupun tak. Tapi ya tengoklah. So dia adalah bagi diskaun tu. So kalau kau nak beli, kau boleh carilah kedai ni, Playseat ni. Tu dia guys. Position duduk pun macam dalam F1. So memang feeling macam korang betul-betul dalam racing car lah. So bagus adik ni control. Dia pandai, dia follow racing line tu. Oh, okay. Budak ni bagus eh. Dia follow racing line tu. So boleh lah kalau nak asah bakat korang. Yang ni pun korang boleh battle. Ada time attack juga. Okay. Oh, style. Dia ada suspension. Ni ada jual untuk apa ni? Controller tu, steering controller brand Fanatec ni. Oh, menarik guys. Ini barang baik guys. So dia ada few. Kalau korang nak yang macam F1 nya, dia ada yang set Red Bull atau Red Bull. Ini memang the best. And diorang siap jual racing glove lagi. Baju pun lawa kat ni. Baju F1. Guys, if you are not competing, right, actually you can join around there. And then kita ada Kyosho. Kyosho ni ada banyak kak. Dia jual scale 143 ada. RC pun ada. Menarik. And then ni scale 118. Tapi ni lawa ni. Smart. Oh, Fairly Dizzy guys. Ni ada Lancia, Yatabe dengan Lotus Europa. Semua kereta-kereta ni daripada Japanese punya sebelum adanya Inertial D. Ni lah racing Jepun sebelum adanya Inertial D. And then sini ada Sailor yang jual diecast. Banyaklah barang. Oh, mana ada ni lori-lori. $300 guys. Ada fighter tak? $300. $300 kalau duit Malaysia almost 1,000 lah. So almost 1,000. So dia ada lah few barang. So banyak. Dia ada jual mini GT, Pop Race pun ada. Ya, daily diecast. You guys are Singapore based. I see. Alright. Where you from, man? I'm Malaysia. Yeah, nice to meet you. Every year I have to go there lah. Oh, yalah. Because near, not hard. Okay, alright. So banyak. Ni seller Singapore. Macam kita kat Malaysia kita ada Ali Class Gadget, kita ada tu Monster Shop.
So dia orang pun ada lah, dia orang punya seller-seller besar kan. Ui, banyak lah barang kan. Barang-barang Ino. Ini resin ni. Resin. Bawah guys. Tu ada chase DPLS. Sini pun ada seller. Tapi ni seller daripada Malaysia. So ni seller daripada Malaysia. Macam biasa dia orang selalu jual barang, harga mesti ada diskaun. So kalau korang nampak dia orang jual barang tu, korang boleh lah nak hunting. Banyak lah guys dia bagi diskaun. So kita try tengok sikit barang-barang dia ada. Dia orang ada chase Moon Ice. Kita dapat chase kan. Banyak guys barang. Okay, thank you Kevin. Sini kita ada Burago. Burago ni menarik gak lawa sebab dia datang sekali dengan apa ni? Dia ada diorama and juga racing team tu. Tunjuk kat korang. Ni guys. Lawa lah. So korang akan dapat, bila korang beli set tu, korang akan dapat whole diorama tu. Korang dapat aksesori tu. Dan juga korang akan dapat model kereta dan juga team mekanik tu. So $89 je guys. Okay, $89. Roughly duit Malaysia dalam 200 lebih lah. So kita try Usha sikit dekat-dekat. Ni dia ada yang 118 je. Kalau korang tak nak yang diorama, nak beli yang model kereta je pun boleh kak, dia ada ni. Banyak guys. Team Aramco, Aston Martin ada, Red Bull ada, McLaren ada, Ferrari ada, Mercedes AMG ada. Tu nombor 44 tu, nombor Lewis Hamilton dulu. Okay, jom kita pergi next. Yang ni kita ada booth. Yang ni booth Double H. So yang ni dia jual openable Lamborghini tu, Revuelto tu. So lebih kurang macam nak saing-saing dengan PGM lah tu. So nampak, yang tu pun kau boleh buka dia punya bonnet tu. Wow, nampak, kau boleh buka dia punya bonnet. Apa smart guys. Weh, aku macam teracun kat ni dengan Lamborghini. Taiwan nampak, openable parts. So korang boleh buka. So jangan lah, lebih kurang macam PGM lah. Lawa guys. Boleh buka guys. Menarik. Padu-padu. Lawa guys. Dia ada jual figure kat ni. Banyak. So lebih kurang satu figure dalam $5 ataupun $6. So kalau 6 kali 3 lebih kurang dalam RM20 lah satu. Okay lah, boleh lah. Almost RM20 tu satu figure. Aku tengok pun nak cantik, lawa. So mungkin sekejap lagi aku akan beli.
Oh, diorang jual ni Toyota Taxi, Toyota Crown Taxi. Openable kak, boleh buka pintu. Lawa van ni. Kalau dia boleh buka dia punya belakang ni, aku rasa nice. Sebab aku memang tengah cari van, tapi dia tak ada yang openable ke. Kawan ni dia jual figure tu. Kemudian kita ada Motul. Tu dia guys, barang event Motul S14 merah. Yang sebelah tu Chase. So Chase dia beza dia rim je, rim warna gold. Kemudian kita ada R34 warna purple dengan warna blue ni. So yang ni tak ada Chase, tapi macam biasalah Motul dia memang ada detail lah. Interior dalam luar dia ada detail. Tu di atas. Sorry lah tak nampak sebab aku pasang phone holder. BMW. Lawa guys. Banyak gila barang best-best. Nampak? Korang nampak detail engine ni tu. Lawa guys. Okay, aku try zoom sikit. Tu dia guys. Okay, so barang memang lawa. Poket je yang kena lawa agak. Ini kita ada initial model. Tengok guys, Nissan Nismo 400R. Ada warna midnight purple, red, ni macam warna Kyosho tu. And then warna grey dia orang, and warna white. Atas tu ada Nissan Z, ada Supra GR86, R35, ada Porsche. Tapi yang ni bukan initial model ni brand lah. Ini brand lain. Okay. So ni ada 143 juga. Ni initial model. Okay, $390. So kalau $390, kita try lah guna calculator lah. $390, lebih kurang $1,200 guys. Okay, $1,200 ke $1,300 lah. Full lawa guys, Carmen. Tapi malangnya kita collect 118. Oi, cantik lah top secret ni. Padu. Even kalau aku nak beli pun susah aku nak bawa balik sebab bag aku dah full. And kereta ni besar. Okay, 118 ni besar. So kalau aku nak beli pun aku mungkin tak belilah. Okay, sebab nak bawa dia tu agak bahaya lah. Ni ada lucky draw. Bukan lucky draw, korang kena teka kereta, model kereta dan juga mileage kereta tu. So korang boleh menang ke pergi Bali guys. Boleh bercuti pergi Bali. Nak healing kan. So ni both Hino dan juga Portways, Jam. Almost 5 dia masih ada stok. Okay, tapi aku rasa tak banyak lah stok tu hari ni sebab dia orang akan simpan untuk besok hari kedua. So yang ni dia orang jual Portways Moon Ice. Yang itu ada Chase. Dan juga dia orang jual Nissan GTR R35 top secret pattern guys. Lawa. Bukan selalu kan dapat tengok top secret warna kuning lah. Ni top secret warna kuning. And seriously model Hino untuk kereta ni bagi aku lawa lah. Dia punya kuning dia tu kuning cantik lah. Okay, so ni another Hino. Hino eksklusif juga. Okay, Mazda RX-7. Tapi yang ni
ada chances untuk korang dapat chase. Okay, yang R35 tadi tu tak ada chase, tapi yang RX-7 ni ada chase. So ni yang normal. Ni yang normal. Okay, sebiji dengan kereta sebenar. And then ni yang chase. So chase ni warna black chrome lah. Okay, lawa juga lah. Okay, colour dia tu. So kalau korang beli, ada chances untuk dapat chase. Okay, ada chances. So menarik eh. Boleh main untuk $5 untuk 20 lap. Style. Okay, aku nak letak lucky draw. Aku ada lagi 2 tiket lucky draw. Sekejap. Okay. So aku akan letak, hopefully menang lah guys. Okay, agak-agak ada manis-manis. Alright. So yang ni korang boleh main macam lucky, bukanlah lucky draw, tapi korang boleh main dia punya mini game. Korang kena pastikan kereta tu masuk betul-betul dalam tempat-tempat tier 3, tier 2, tier 1 tu. And then korang akan dapat lah free kereta. Okay, jalan-jalan lagi. Oh, ni Corsa Singapura. Oh, menarik tu. Dia jual baju. Oh, style. So sini tempat-tempat seller, okay, vendor-vendor luar lah, okay. So dia ada jual Pokemon card tu. This is for the upcoming event this week. Oh, yang ni dia jual arcade case. They have the convention with the list of Ni dia jual lah banyak-banyak barang. Tapi tak apalah, orang tengah ramai. So orang memang ramai. So aku tak nak masuk lah. Mengandalkan aku pakai apa ni, MagSafe nya ni je. Aku risau nak menghimpit. Tapi macam biasalah guys, setiap event mesti akan ada seller-seller. Ni ada. Oi, dia ada blind box. Kaido House Mystery Pack. Satu untuk $28, dua untuk $50. Ikut nasib. Oi, boleh dapat grasshopper. Dapat belalang guys. Wow, kita ada RC guys, kita ada RC. Yo, oi. Ini semua bukan mainan murah-murah ni. RC ni nampak je murah tapi mahal guys. Okay guys, so di sini dah dijual
barang-barang RC. Dia ada jual rim dengan tu. Kita tengok carbon fiber frame. Tu yang mahal tu. Okay guys, so itu je day 1, vlog for day 1. Kecil je event ni. Alright, so aku nak santai-santai and then kita balik. Besok kita sambung day 2. Lepas tu kita balik Malaysia lah. Alright, aku dah rindu dah masakan Malaysia. Orang kata homesick lah, homesick. So that's it guys. Jangan lupa untuk follow aku punya channel, subscribe aku punya channel lah, okay. And follow aku punya TikTok. Alright guys, bye. Okay guys, kembali lagi bersama KMD Studio Malaysia. Hari ini adalah hari Ahad, iaitu hari kedua The Model Car Show Singapore dekat Suntec Convention Center. Dan ni surrounding event hari ni. Okay, sekarang ni jam 2, almost 2 petang. Aku nak ready untuk Lucky Draw. Okay, dia akan start Lucky Draw session start pada pukul 2. So korang tengok orang pun boleh tahan ramai juga macam semalam. Tapi mostly barang-barang vendor banyak habis. Okay, macam ni vendor Trend Hobby dengan Tiny, kereta Porsche 911 GT3 RS tu dengan Mini Cooper. Yang ni Mini Cooper yang ni sold out. First day dah sold out. Okay, and then ni booth Pico. Tadi aku beli Pico. So tu dia guys. Okay, lawa guys Pico. So Pico tu korang boleh tu lah, boleh buka-buka parts dia. Sorry guys. And tu tengok tu, diorama. So korang beli Pico, korang boleh lah letak display kat sini. Okay, dia datang sekali dengan lori tu. Okay, diorama tu sekali dengan lori tu. Okay, ada 200 je. So semalam aku try ni Red Bull. Terkurang 0.0 berapa second je. Booth sim racing ni ramai gila orang. Semua orang nak try lomba. Sebab ini dia ada time attack. So dapat siap pakai racing glove ni. So okay guys, kali ni aku rakam pakai tangan. Okay, aku tak pakai neck holder tu. Tapi tadi aku nampak barang baik guys. Oi, ada BRE. Barang baik tu. Barang mahal tu. Kaido BRE Datsun. Ni kita ada Borago. Okay, dia punya F1 kit ni lawa guys.
Ni both jual apa ni, brand model-model. Tu nampak RWB sold out. Ni kereta ni guys, lawa guys. Nampak tu pemandangan. Ni dia punya packaging, memang lawa. Yang ni semalam first day pun dia sold out before tengah hari. Okay, pagi tu juga dah sold out. And hari ni dia buka tadi dalam masa 30 minit sold out juga. So memang tak banyak. Sebab barang pun dengar kata limited edition. Okay, packaging dia lawa and dia punya kereta seriously lawa. Aku dah beli and memang pada aku berbala lah dengan harga dia. Sebab tu orang beli. And of course lah, because Stella Toys. Ada ruby kalau Stella Toys korang tak risau, memang confirm licin. Lawa guys. Yang tu sumpah lawa. Lamborghini apa ni? Essenzo. Dia Essenza. Dia Lamborghini Essenza SCV 12 tu. Lawa guys, macam Pico guys. So dia boleh buka, korang boleh buka dia punya bonnet belakang tu, dia nampak lah detail engine tu. Dan ni ada dua filter. Ni ada limited edition Toyota Crown Taxi. Ada dua colour. Dia ada colour rainbow, dia ada colour yang silver chrome. Ni motor. Okay. So kita ada Silvia S14, kita ada yang regular. Okay, yang regular ni dia rim yang warna silver tu. Okay, and then dia punya roll cage dia warna merah. And yang ni chase. Okay, chase dia rim dia beza. So dia warna gold and dia punya roll cage tu dia warna putih. So itu perbezaan chase dengan regular. Okay, tapi yang ni aku tak dapat chase. So aku beli dua tadi. Aku beli dua pieces and dua-dua regular. Tapi regular dia pun lawa guys. Cuma tu lah tak dapat chase. And yang ni pun lawa gila guys. Okay, ada R34 warna ungu ni dengan R34 warna biru. Lawa gila. And korang tengok ni. So yang tu ni chase. Okay, ni chase. Yang ni normal, regular. Dan ni yang R34 ungu dengan ni yang biru. Seriously memang lawa guys. Okay, so siapa yang beli untunglah. Okay, jam pun dah nak pukul 2. So aku nak ready dekat bahagian stage sebab nak tengok menang tak laki draw. So sini dia ada jual scale 118. Ada few brand tapi mostly brand initial model. Ini pun ada vendor jual banyak barang-barang mini GT and juga Hot Wheels. So ni both Ino. So Ino dia orang jual Pop Race Hakosuka Moon Ice dan juga Nissan GTR R35 Top Secret tu warna kuning tu. Okay, and dia ada satu lagi Ino tapi tak dijual dekat booth Ino ni. Yang tu dia akan jual dekat booth lagi satu kan aku tunjuk. So ni ada lucky draw. Korang boleh, bukan lucky draw, korang kena teka kereta dan juga mileage kereta tu, boleh menang tiket ke Bali. So lawa guys. So orang pun ramai jugalah. Okay, pagi tadi tak ramai sebab mungkin Ahad kan. So ni dah petang-petang ramai bawa family lah. Okay, and then kita ada ni Mazda hatchback. And ni dia guys, kereta Mazda RX-7. Dan ini kereta dia, owner dia tadi tu Yipit tu, tu owner AE86 Rough World tu. So dia pun owner kereta ni tapi dia dah jual. So memang lawa guys. Yang ni dia colour-colour bendera Singapura, putih dan merah. So memang nice. And yang ni Ino. Ini Ino. So dia ada yang regular and dia ada yang chase. So semalam aku dapat chase, alhamdulillah. So
So nampak ratio 1:6. So korang try lalak dapat chase ke tak. So kita nak ready untuk lucky draw. Okay guys, so stay tuned. Sini ada tempat F1. Nampak style guys. Korang boleh berlumba. Ini bukan budak-budak je yang main, bapak budak pun boleh main. Okay, dewasa pun boleh main. $5 untuk 20 lap. So tengoklah siapa pemenang kan. So enjoy ni. Ni kalau pasang kat rumah ni memang nice, tapi makan satu ruang tamu lah. Lawa guys. Siap ada tempat duduk race macam apa, tengok tempat Formula 1. So ada ni Lion, singa apa ni, Singapura. Okay, itu tempat media dan juga paddock area. Oi, lawa kan. Menarik pun main ni. Okay guys, so ini lucky draw. Sikit-sikit akan start. Tu hadiah lucky draw. Kita ada event gift, Mino. Dan ni ada dinner TMCS Malaysia. So kita try lah tengok luck tak luck. Of the Mazda R7 EVS. So if you have participated in the slot racing, stay around and this could be yours. And the lucky winner is Sydney Lim. Do we have Sydney Lim? CINDYLIN. Sydney Lim, if you're around, okay, come go for your gift. Yeah. Alright, congratulations to Sydney. There's another giveaway for a slot racing happening at 6:30. So all you have to do is spend $5 on it. Okay guys, so that's it for day 2 TMCS Singapore, okay, 2025. Kita pun dah petang dah, okay, dah 6:30. Aku pun kena kejar bus malam ni balik ke Malaysia. So that's it guys. Okay, so aku akan siapkan video ni, aku akan edit, aku akan upload dekat YouTube. So korang boleh enjoy aku punya vlog. Dan korang boleh, jangan lupa untuk follow aku punya Instagram MG Studio Malaysia, and juga aku punya TikTok. And jangan lupa untuk subscribe channel YouTube. Okay, subscribe channel aku, and aku ada buat giveaway Hot Wheels. Jangan lupa untuk join. Okay guys, yang mana yang planning to next week punya event, InsyaAllah kalau ada rezeki aku akan pergi cover lah untuk event next week, iaitu event Hot Wheels Convention Singapore, and juga event Singapore Diecast Expo, and ada satu lagi event juga IM. Okay, so that's it guys. Okay, see you on the next video. Bye.